TWS earbud ni guys, harga dia murah guys. Tak payah pergi tengok beg kuning sekarang. And kalau kau nak tahu, selesa pun ya, audio pun not bad guys. Memperkenalkan iaitu Sony Gear Earpump Q5 TWS. Sebuah TWS yang aku bagi tahu tadi lah, harga murah gila. Pergi tengok harga kalau tak percaya. And dia punya quality pun sangat nice guys. And dia punya body pun, material semua memang solid lah dengan apa yang kau bayar. Of course dia juga ada support warranty selama setahun je. Memang sangat nice guys. And dekat dalam kotak ni kau nampak tak, masa unboxing SP pun memang sangat nice lah. Dia punya SP nya masa kita buka kotak yang kau akan dapat lah, dia punya charging case dan juga user manual. Ada dua version, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa English. Kat dalam manual ni juga dia bagi tahu spek dia. Aku recommend untuk kau baca kalau sekiranya kau first time beli TWS daripada brand Sony Gear guys. Dan dekat dalam packaging ni juga dia orang juga ada provide Type-C cable untuk kita charging dan juga dia punya extra ear tip. Seperti kau tengok ni adalah dia punya earbud bahagian kiri dan juga bahagian kanan, dan dia punya charging case itself. Dia punya charging ni bawah ni lubang port Type-C lah macam aku bagi tahu tadi. Dan yang menariknya dekat bahagian depan charging case ni kalau kita buka ada keluar lampu menyala kan. And also dia juga bila kita charging pun dia keluar jugalah. Tu maknanya lampu indikator. So dia bagi tahu lah berapa persen battery yang ada dekat dalam charging case ni. Dan dari segi earbud design untuk earbud ni quite solid lah untuk apa yang kau bayar. Memang sangat cantik nampak premium pun ya juga kan. So jom kita connect earbud ni. Lupa nak bagi tahu earbud ni support Bluetooth 5.4 which is sangat low latency and battery pun power efficiency lah. Also ada juga support ANC. Nanti aku tunjuk lah cara nak activate ANC tu. And daripada segi comfort wise untuk design berbatang macam ni memang sangat selesa pakai ringan pun ya. So pakai pada waktu masih lama sambil dengan lagu memang sangat solid lah. And bila aku goyang kepala macam ni tak mudah jatuh guys. And daripada segi audio quality pula macam mana bang? Padu ke tidak? Aku boleh kata quite nice lah dengan apa yang kau bayar. Dia punya bass tu pun sedap je dengar. Dia punya treble pun not bad lah. And also TWS ni juga ada support touch control lah. And touch control dia pun ada haptic feedback. So bila aku touch dia macam ada bunyi feedback. So aku tahulah bila masa aku touch. Seperti kau tengok kita boleh play pause lagu, play next sound dan sebagainya lah. And also ada juga support ANC. Seperti kau tengok aku hold ni untuk aku on ANC. And dia punya ANC performa ok lah. Just nice je lah buat ada guys. And untuk buat main game ok tak? Ok je. Game latency tu pun not bad lah. So kau nak main game casual macam game lumba kereta ke game story tak ada masalah guys. So kalau kau minat nak beli, kau provide link dekat bawah. Harga pun tengah promo tu. So cepat beli guys.